Assalamualaikum. Salah. Pok Chu laksa eh? Ya, ya. Siapa Pok Chu? Saya lah. Oh ya, owner sendiri. Alhamdulillah. Saya dah lama tak makan laksa lah. Saya rasa nak order laksa biasa lah kot. Tapi kita ada laksa luar biasa. Luar biasa dia. Macam mana pula? Ada sotong, ada udang, ada ketam. Oh. Menu tu baru hari ni kita. Oh, baru buat ke? Oh, bolehlah saya jadi antara yang pertama try. Apa nama laksa tu? Okay, harga dia RM35 dan nama dia laksa kahwin. Ya. Dah kahwin. Belum lagi. InsyaAllah lah. Lepas makan laksa ni, insyaAllah. 35. Okay. Alright. Mama. Okay, terima kasih. Udang, sotong, ketam. Tak tahu nak mula di mana. Weh, udang dia ni. Oh, yang menetes. Sorry. Laksa jadi. Kuah pun pekat. Aku rasa tak ada ke tempat lain ni. Laksa, ketam, udang. Laksa seafood lah senang cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan harga RM35 ada laksa, ada udang, sotong, ketam. Okey lah. Sebab seafood kan mahal. Wamau. Makau tak udang. Habislah aku jadi bodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Pok Chu kata dia dah 15 tahun dah buat. So memang tak salah orang lah ni untuk makan laksa. Wow, sedap tu. Betul-betul tak salah orang lah ni. Pok Chu, laksa sedap. Tapi nak minum air lah pula. Ni nampak macam menarik je. Boleh tengok kat sini. Oh, macam-macam juga. Okey, tak apa. Saya ambil dua. Tapi dua tu Pok Chu surprisekan saya. Boleh. Alright. Okay. Menarik. Alright, terima kasih. Wow, boleh macam. Dua aiskrim sekali dia bagi. Mangga dia. Enjoy gila makan.